what's normal is bila orang bagi kita negatif, contoh dia marah, aku kenapa macam ni, kita kena marah ataupun kita kena kutuk ke, kita ada rasa sedih ke, ada itu reaksi normal. Yang tak normal kita tak rasa apa-apa. Okey. Tu masalah kan. Jadi bila tak rasa apa-apa, you cakap lah. Kalau you seorang mak, you cakap lah dengan anak tu, kau jangan buat macam ni. Dia tak rasa apa-apa, macam mana nak ubah dia? Sebab dia tak feel that. Dia tak rasa bersalah, dia tak rasa sakit kena marah, dia tak rasa takut kena marah. Jadi itu emosi. Social pun akan ada impak dia. Social ni dia sebenarnya kalau kita tengok dari segi brain rot, sebab dia bukan penyakit, kita panggil dia fenomena. Dia sebenarnya jadi satu identiti kepada orang yang buat, melihat. Orang yang consume benda ni, consume brain. Jadi dia identiti dia akan bentuk dia jadi orang yang macam mana. Jadi kalau dia jadi orang yang semua nak senang, you tengoklah meeting pun dia tak boleh handle. Meeting 1 jam 5 minit dia dah pengsan. Dia dah tak boleh handle sebab dia akan bentuk identiti dia seorang yang dia tak boleh bertahan lama. Dia suka yang singkat-singkat saja, yang senang saja. Itu meeting kalau dalam isu kerja. Kalau dalam kelas, anak-anak yang selalu tengok macam ni, tu dalam kelas cikgu mengajar 40 minit, kelas sejarah, kelas matematik kan 40 minit. Hilang fokus. Dia hilang fokus, 5 minit dia tak boleh fokus. Itu kita nak cakap simptom tak boleh, tapi sebab dia bukan penyakit, tapi itu kita nak detect adakah brain kita dah kena hijack.